Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi yang mencerminkan kepribadian, nilai budaya serta tahap pendidikan seseorang individu. Dalam konteks masyarakat Melayu, kesantunan bukan sekadar melibatkan penggunaan bahasa yang sopan, tetapi turut berangkumi nilai adat, budi bahasa dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Hal ini jelas menunjukkan bahawa bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, malah berfungsi sebagai medium untuk mengekalkan keharmonian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suasana perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, aspek kesantunan berbahasa menjadi lebih signifikan kerana perayaan ini menekankan nilai kemaafan, kesyukuran serta pengukuhan hubungan kekeluargaan. Interaksi yang berlaku dalam institusi keluarga, khususnya antara anak dan ibu bapa, sering memperlihatkan penggunaan bahasa yang penuh hormat, rendah diri dan berhemah. Oleh itu, situasi ini sangat sesuai dijadikan medium untuk meneliti amalan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian. Dari sudut ilmiah, kesantunan berbahasa dapat dihuraikan melalui pelbagai teori pragmatik. Antaranya ialah teori kesantunan oleh Brown and Levison yang menekankan konsep phase serta prinsip kesantunan oleh Leach yang menggariskan beberapa maksim seperti maksim kebijaksanaan, perhargaan dan juga kerendahan hati. Selain itu, konsep kesantunan dalam budaya Melayu turut memberi penekanan terhadap penggunaan sistem sapaan, pemilihan kata yang halus serta tingkah laku yang mencerminkan rasa hormat kepada orang lain. Sehubungan dengan itu, skrip lakonan yang bertajuk Erti Kesantunan di Pagi Hari Raya ini dihasilkan bagi menggambarkan secara praktikal bagaimana kesantunan berbahasa dapat diaplikasikan dalam interaksi kekeluargaan. Skrip ini bukan sahaja memaparkan dialog yang sopan dan beradat, malah disertakan dengan penerangan berdasarkan teori kesantunan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dari perspektif akademik. Assalamualaikum Aina dan Amer. Selamat pagi. Kamu berdua sudah bersedia untuk raya? Masalah Ibu, ya kami sudah bersedia. Selamat Hari Raya Ibu. Selamat Hari Raya juga Ibu. Rumah kita nampak sangat cantik hari ini. Hiasan langsir dan bunga menambahkan suasana meriah Hari Raya. Terima kasih Aina dan Amer kerana bantu Ibu kemas rumah semalam. Tanpa bantuan kamu berdua, Ibu pasti keletihan. Sama-sama Ibu. Kami hanya menjalankan tanggungjawab sebagai anak. Lagipun ini masa kita untuk bersama. Betul tu. Kami pun seronok dapat meluangkan masa bersama Ibu. Ya, Ibu sangat menghargai jasa kamu berdua kerana bantu Ibu kemas rumah semalam. Amir bantu Ibu pasang langsir, Aina bantu Ibu sapu rumah. Jadi, Ibu sangat hargailah sikap kamu berdua. Semoga kita sentiasa hidup dalam keadaan harmoni dan saling menghormati. Di samping itu, kita juga saling bantu-membantu supaya keluarga kita sentiasa ceria dan gembira. InsyaAllah Ibu, kami akan menjadi anak yang baik. Ibu pun banyak berkorban untuk kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Ibu. Alhamdulillah, kata-kata kamu itu sudah cukup untuk menggembirakan hati Ibu. Jadi, berdasarkan situasi pertama tadi, kesantunan berbahasa dapat dilihat melalui ucapan salam, penggunaan kata sapaan hormat serta ungkapan penghargaan. Menurut Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, dalam teori kesantunan Brown dan Levinson, setiap individu mempunyai konsep phase iaitu maruah,
atau imej diri yang ingin dihormati oleh orang lain. Jaga positif face ibu mereka dengan memberikan pujian dan menunjukkan penghargaan terhadap usaha ibu menghias rumah. Selain itu, penggunaan kata panggilan ibu menunjukkan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Dalam budaya Melayu, kesantunan sering ditunjukkan melalui sistem panggilan kekeluargaan yang mengekalkan hierarki dan rasa hormat dalam komunikasi. Ucapan terima kasih juga selaras dengan prinsip kesantunan yang diperkenalkan oleh Geoffrey Leach. Dalam prinsip ini, terdapat beberapa maksim, antaranya maksim penghargaan, yang menekankan kepentingan memuji dan menghargai orang lain bagi mengekalkan hubungan yang harmoni. Ibu, sepenuh hari raya ini, Aina ingin memohon maaf jika selama ini Aina pernah meninggikan suara atau tidak mendengar nasihat ibu. Bu, Amin, maaf. Ibu maafkan kamu berdua. Setiap manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi ibu juga ingin memohon maaf kepada kamu berdua atas kekurangan mendidik kamu. Terima kasih ibu. Aina sangat menghargai segala pengorbanan ibu. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Babak ini menunjukkan kesantunan melalui permohonan maaf dan penggunaan bahasa yang rendah diri. Dalam masyarakat Melayu, amalan memohon maaf pada Hari Raya merupakan satu tradisi penting yang melambangkan kerendahan hati dan usaha memulihkan hubungan sosial. Menurut teori kesantunan Brown dan Levinson, tindakan memohon maaf adalah strategi untuk memelihara face orang lain, khususnya negative face, iaitu hak seseorang untuk tidak diganggu atau disakiti. Dengan mengakui kesalahan secara sopan, Amir dan Aina menunjukkan bahawa mereka menghormati perasaan ibu mereka. Selain itu, penggunaan frasa seperti ingin memohon maaf jika ada salah dan silap dan terkasar bahasa menunjukkan strategi kesantunan tidak langsung ataupun indirect politeness. Strategi ini penting dalam budaya Melayu kerana ia mengelakkan kata-kata yang terlalu keras atau menyinggung perasaan. Dari sudut prinsip kesantunan Leach, dialog ini berkait dengan maksim kerendahan hati, iaitu seseorang mengurangkan pujian terhadap diri sendiri dan mengakui kesilapan. Dengan merendahkan diri dan ketika memohon maaf, hubungan kekeluargaan dapat diperkukuhkan. Dalam konteks budaya Melayu pula, kesantunan tidak hanya dilihat dari segi bahasa, tetapi juga nilai seperti hormat, merendah diri dan menjaga perasaan orang lain. Oleh itu, tindakan Amir dan Aina mencerminkan nilai kesopanan yang sangat dihargai dalam masyarakat. Anak-anak, Hari Raya bukan sekadar memakai pakaian baru dan memakan makanan yang sedap, tetapi Hari Raya juga mengajar kita tentang kemaafan dan kesyukuran. Betul tu Ibu. Nadia bersetuju dengan pendapat Ibu. Kita perlulah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dan kita perlu bercakap dengan sopan supaya hubungan dalam keluarga sentiasa harmoni. Ibu bangga dengan kata-kata kamu berdua. Jomlah kita makan dulu sebelum pergi melawat saudara mara. Jom Ibu, jemputlah masa untuk kita makan-makan dulu. Ya Ibu, jom. Jom.
Dalam babak yang ketiga ini, kesatuan ditunjukkan melalui keutamaan kepada orang yang lebih tua dan penggunaan kata-kata sopan seperti silakan dan jemput. Menurut prinsip kesatuan Liz, situasi ini berkait dengan maksim kebijaksanaan yang menekankan kepentingan mengurangkan kerugian kepada orang lain dan meningkatkan manfaat kepada mereka. Dengan mempersilakan ibu makan dahulu, Amir dan Aina menunjukkan rasa hormat serta memberi keutamaan kepada ibu mereka. Selain itu, dalam budaya Melayu, kesatuan berbahasa sangat berkait dengan nilai hormat kepada orang tua. Penggunaan kata sopan seperti silakan dan jemput menunjukkan bentuk kesatuan linguistik yang mengekalkan keharmonian dalam komunikasi. Dari perspektif pragmatik, tindakan ini juga menunjukkan strategi kesatuan positif, iaitu usaha untuk mengekalkan hubungan yang mesra dan rapat antara ahli keluarga. Hubungan kekeluargaan harmoni ini sangat penting dalam masyarakat yang menekankan nilai budi bahasa dan adab sopan. Secara keseluruhannya, skrip ini menunjukkan bahawa kesantunan berbahasa memainkan peranan penting dalam komunikasi keluarga, terutamanya ketika menyambut hari raya. Kesantunan dapat dilihat melalui penggunaan ucapan salam, kata sapaan hormat seperti ibu, ungkapan terima kasih dan pujian, permohonan maaf dengan bahasa yang lembut, memberi keutamaan kepada orang yang lebih tua. Kesemua unsur ini selari dengan teori kesantunan yang dikemukakan oleh Penelope Brown, Stephen C. Levinson serta prinsip kesantunan oleh Geoffrey Leach. Dalam masa yang sama, skrip ini juga mencerminkan nilai budaya Melayu yang menekankan budi bahasa, hormat menghormati serta menjaga perasaan orang lain dalam setiap komunikasi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.